Selamat datang, selamat pagi, salam sejahtera dalam kursus yang bertajuk Media and Publishing DIA 411 ya. Kursus ni tentang apa ya? Sebahagian kursus ini berkaitan tentang perisian grafik ya. Contohnya macam Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, dan juga kita juga akan gunakan beberapa apps ya. Contohnya macam Copilot, ChatGPT untuk menjana image lah. Tetapi saya tidak mengharapkan kamu buat kerja kamu dengan bergantung 100% kepada AI saja. Itu yang kita tak mahu kan. Kan hari ini teknologi sudah maju ya. Kita boleh buat essay tentang janaan ChatGPT saja. Kita boleh buat poster, kerja-kerja grafik dengan janaan saja. Tetapi kita tahu ya ada kekurangannya ya. Hari ini walaupun sometimes kita tengok Grok ya yang telah di-ban ya. Contohnya menjanakan image yang cukup real sekali ya. Pun kita nampak ada kekurangannya dari segi dia punya kulit ya. Hari ini kalau siapa yang pandai lah, you tengok image yang janaan AI dengan image yang betul tu walaupun nampak very real, tetapi masih ada lagi kekurangannya dari segi warna kulit dan juga dia punya texture, dia punya sinaran lah, cahaya yang kena pada kulit tu sebenarnya ada sedikit lagi perbezaan lah. Dan juga mungkin dari segi pergerakan lah, pergerakan pun kadang-kadang kita boleh nampak ya, image tu dia real ke ataupun AI kita boleh nampak. Itu dari segi quality image lah. Tetapi dari segi konteksnya, kadang-kadang boleh nampak ini pocong dekat tingkap ke, itu semua kita tahu tipu lah kan. Sebab kita tahu dari segi konteksnya memang tak ada pun kan. Sebab benda ni sebelum kewujudan AI, tak ada pun image, tak banyak pun image macam ni. Lepas AI tiba-tiba kita nampak banyak pula gambar-gambar pocong lah, pontianak lah, UFO lah, tiba-tiba dah banyak. So sebelum zaman AI tak ada pun, ataupun sebelum zaman CGI tak banyak pun gambar-gambar macam tu. Selepas zaman tu tiba-tiba orang boleh nampak pula. So kita tahulah problemnya dekat mana kan. Problem bukannya benda tu ada, tapi problemnya sebab teknologi tu yang mempengaruhi pemikiran manusia dan menyebabkan manusia nampak benda-benda yang dia sebenarnya dia tak nampak. So ini semua pengaruh teknologi ya, bukannya benda tu ada ataupun sentiasa ada tapi tak nampak, tapi boleh kita argue ya pengaruh daripada teknologi. AI ada limitasi. Begitu juga kalau you guna AI untuk menjana you punya penulisan, kita nampak ya cara-cara penulisan AI. Tapi tak bermaksud kita tidak boleh guna. Kita boleh guna tetapi kita gunakan untuk membantu kita. Maknanya mungkin a few percentage you guna AI, a few percentage kita guna manual, tenaga manusia untuk memperbaikinya. So, itu apa yang kita nak buat dalam kursus ini. Jadi kita tengok ya keperluan kursus ni dahulu melalui konten dia. Okey, nampak tak I punya course info dekat sini? DIA 411. Nampak tak? Nampak saya. Okey, secara tradisionalnya sebelum pengenalan AI dan sebagainya, sebenarnya kursus ini kita bergantung pada perisian grafik seperti macam saya sebut tadi, Adobe Photoshop dan Illustrator. Dan kadang-kadang InDesign juga lagi terguna. Tetapi itulah selepas datangnya AI ni, saya pun terkejut tentang kemampuannya. Dan jika saya buat sekadar tradisional macam tak bermakna lah sebab nanti ada student pula kata, "Sir, kenapa kita nak belajar benda-benda lama ni, sekarang kita generate saja kita boleh dapat, you know." Tapi kita tahu yang generate tu is not perfect. So saya rasa kita buat pergabungan lah di antara AI dengan teknik-teknik tradisional supaya kita boleh memperbaiki dia punya result menjadi lebih baik lagi lah. Oleh itu, okey, dalam kursus ni kita akan fokus kepada namanya Media and Publication, not Media and Publishing. Tadi saya sebut Media and Publishing kan, salah. Media and Publication atau Media dan Penerbitan. Okay,
outcome, apakah yang kita dapat pelajari selepas kita menghabis kursus ni? To discover the foundation and essential principle of media and publication. Ni berkaitan dengan teori ya. Contohnya apabila kita mereka satu poster, apakah yang dinamakan dia punya margin dekat tepi tu? Apakah dia dinamakan dengan title, dengan heading, dengan dengan color scheme, composition. Itu kalau poster. Kalau satu lagi projek kita ada adalah mereka kulit buku. So kulit buku, what is backbone, what is barcode buku tu nak letak dekat mana, apakah itu yang dinamakan dengan bleeding. Itu semua pasal teori lah. Teori-teori tentang atau istilah-istilah technical dalam industri grafik itu sendirilah. Itu kita belajar sepanjang kita punya workshop nanti. At the same time also, anda juga akan didedahkan dengan teori-teori pergerakan seni lah, supaya anda tahu gaya apa yang digunakan dalam kerja anda. Maknanya you bukan pasal design, pasal letak benda saja tahu. You perlu tahu, articulate atau menerangkan kenapa you guna warna ni, kenapa you susun teks tu macam tu. Apakah gaya rekaan kamu? Adakah dia berbentuk modernisme? Modernisme macam mana dia punya gaya dia? Mungkin berbentuk geometrical. Kalau you punya gaya berbentuk pergerakan seni surrealisme contohnya, dia ada banyak gambar-gambar yang berbentuk fantasy, berbentuk dalam mimpi ya, berbentuk fantasy, tidak logik. Tapi kadang-kadang you kata, oh ni bukan, saya punya rekaan ni ada bentuk komik atau manga. So you punya watak tu akan berbentuk kartun lah. Dan banyak lagi lah pergerakan-pergerakan seni yang ada kan. Mungkin cubisme, impressionisme dan sebagainya. Tapi you kena tahulah. Then only you can articulate. So ini semua tentang ni ya, cara-cara atau istilah-istilah. Okay, second, to demonstrate basic proficiency in utilizing designing tools. Tools ni macam saya sebut tadi lah, yang kita akan fokus kepada macam Tutu AI, Adobe, Illustrator. Khusus ni tidak akan fokus kepada skill-skill yang berbentuk very professional, tidak ya, tetapi secara asas sahaja. Maknanya nanti you keluar ke industri nanti, majikan you tanya, you boleh buat satu poster tak? Okay, boleh. You boleh buat satu book cover tak? Boleh. Okay, you boleh buat. Tapi hari ni tak perlu pun very detail. Basic dah sudah cukup dah. Saya nampak ramai juga banyak student belajar from me, pandai juga buat poster-poster filem, nampak macam okey je. Anyway, nanti kita tengoklah. To display proficiency in using multiple design software and computer-based project. Kita akan menggabunglah beberapa software ini. Kita lihat hasil ciptaan kita ni. AI bergabung pada Illustrator, bergabung dengan Photoshop. Therefore, this course aims to help students understand the power of media and publication as means of visual communication. Oleh itu kita ada 3 projek dalam kursus ni. Satu adalah portrait, self-portrait atau digital self-portrait. Digital self-portrait ini you kena mengekspresikan identiti kamu atau siapa kamu sebenarnya atau siapa yang kamu harap kamu jadi dalam bentuk lukisan. Ada yang letak dia jadi editor, ada yang letak muka dia jadi cikgu ke apa kan, you know. Atau ada yang membayangkan dirinya berada di angkasa lepas sebab itulah dia punya fantasy kan. So you kena lukis portrait kamu. Tapi you bayangkanlah dekat mana you nak jadi siapa sebenarnya. Nanti saya tunjukkan contoh kerja-kerja yang lepas. Itu first project. Second project pula,
you akan communicate dengan you punya klien tentang buku kamu melalui reka bentuk kulit buku. So, apakah cerita tentang buku tu? Pasal apa? Kenapa you guna warna tu? Kenapa dia guna teks tu? Apa gambar yang you gunakan untuk buku tu? Bagaimana buku you communicate idea atau cerita buku tu? Then finally, projek akhir kita buat poster filem. Apakah genre filem tu? Siapakah watak-watak dia? Kenapakah mood dia macam tu? Jadi you kena communicate melalui poster tu lah, dan juga cara you present lah. Oleh itu, you kena tahulah all the istilah, technical, teori-teori, estetik. Tapi sepanjang, walaupun kita ada 3 main komponennya, khusus kita, tetapi sepanjang khusus kita nanti, kita ada a lot of short exercise jugalah. Exercise kecil yang you boleh buat dekat lab ataupun you balik rumah, you buat. Oleh itu, you punya komputer silalah install paling kurang Adobe dengan Photoshop dengan Illustrator. Paling kurang. Tanyalah senior-senior you macam mana nak dapat software tu supaya you boleh buat dekat rumah nantilah. So kalau ada masa kita buat dalam lab, kita siapkan dalam lab. Kalau tiada masa, you siap dengan dekat rumah lah. Biasanya saya akan bagi 1 minggu lah you siapkan exercise tu. Sebab minggu seterusnya you kena present. Minggu ni kita bagi exercise, next week you kena present. Jadi you kena siapkan dalam 1 minggu. Dan exercise ni akan membantu kamu menyiapkan ketiga-tiga projek utama tu. Oleh itu, kadang-kadang saya agak laju tau. Bagi siapa yang baru lah. Siapa yang sudah kenal is good for you. Tapi you can apply your idea dalam you punya kerja lah. Some of you might know, some of you mungkin sudah tahu apa itu Photoshop, sudah pakai apa itu Illustrator dan sebagainya. Tapi jangan risau, you boleh apply your idea dalam you punya kerja nanti. Bagi yang tidak kenal, yang baru lagi, yang tak tahu what is Photoshop, tak tahu what is Illustrator, you kena pay attention dalam kelas. Maknanya, masa kita buat workshop nanti, mungkin you duduk, you catatlah nota-nota, pandai catat nota lah. Lepas tu, saya bagi masa, baru you test in the class, test macam mana nak buat. Tapi kalau tak boleh follow juga, banyak video sebenarnya hari ni dekat YouTube. How to use this software, how to use that software, banyak. You sangat lucky tau. Hari ni you dapat banyak video dekat online tau. To help you to use the software. Dulu zaman saya belajar Adobe dan Illustrator ni, tak ada YouTube, tak ada video langsung. Kita pay attention dalam kelas saja. Apa-apa problem, kita pergi kepada lecturer. Lecturer pun bukan selalu free. So at the end kita kena beli buku lah. Buku tentang how to use Photoshop, how to use Illustrator. Buku tu tebal macam ni tau. Macam manual tau. Lepas tu kita kena tengok satu-satu page. Okay, klik macam mana, klik macam mana. Sebab dulu tak ada video. Kita belajar software, kita tengok pada page. Tengok pada buku saja. Sekarang semua buku-buku tu sudah hilang dah. Tak ada orang beli dah sebab ada video. Tenang sikit. So, kita tengok syllabus dia. Hari ini kita tengok introduction dan juga khusus dan juga kerja-kerja lepas lah. Kerja-kerja senior kamu nanti. Lepas tu, kita tengok all this. Walaupun inilah dia punya introduction, ini dia punya chapter ya. Tapi kita tidak follow ya. Exactly 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sebab semua ni, saya akan cover indirectly semasa kita buat workshop. Maknanya kita tidak akan buat contohnya minggu ke-6 ini, minggu ke-7 ini, minggu ke-8, tidak. Kita akan fokus pada projek. Contohnya minggu pertama, projeknya introduction to Adobe dan Illustrator. Tapi saya terangkan jugalah what was the meaning of contohnya brainstorming, what's the meaning of layout, principle and layout and grid system ni. Kita boleh belajar daripada software itu sendiri. Masuk minggu ke 6 kalau tak silap saya, kita buat Illustrator. Dalam Illustrator,
mungkin saya akan terangkan what is image and video selection, what is editing, what is mind map, what is vector image. What is how to inform, persuade and to entertain. Ni tadi kita tak ikut 1, 2, 3, 4, 5, 6 week 2 kita tak ikut. Tetapi semua benda ni akan cover melalui projek kita. So projek kita ada 3 ya. Ni all this macam bleed, margins ni semua ni kita akan cover dalam book cover design and juga poster design. Magazine kita kaji dalam apa ni, book design. Okay, kita ada 3 projek dekat sini. First, individual project, iaitu dalam bentuk apa ni, book cover. Lepas ni yang written report ni adalah your presentation skill. Contohnya, you buat book cover, you kena present dalam kelas. Your book cover is about what? Secara verbal lah. Jadi 20% ni akan cover ya all the presentation yang you buat dalam kelas tu. You terangkan pasal book cover, you terangkan pasal your poster design, you terangkan pasal your apa ni? Your self portrait. Semua ni dalam 30%. So 40% ni akan cover your self portrait and juga your book cover. And final project adalah your apa ni? Poster design. So maksudnya 60 markah merupakan your carry marks lah. Carry marks untuk all the exercise, all your presentation in the class dan juga portrait dan book cover. 60%. 40% ini adalah poster design dan juga your presentation lah. Semua kerja ni adalah kerja individual ya. Tak ada kerja grup ya. Saya tak mau kerja grup. Kerja grup ni macam ada orang tak buat kerja saja. Tumpang saja, saya tak mau. So semua ni you kena buat sendiri. Final project. So ada 3 projek ni. Tapi dalam minggu yang ke-10 dan 11 nanti saya akan umumkan lah you punya carry marks lah. So kebanyakan pelajar yang ambil kursus ni ya, B+, A-, no? Adalah segelintir lah, 5 ke 10 orang akan dapat A+. Biasanya begitulah sebab dia agak, some of them rasa agak senang lah because it's about producing grafik kan. And also dia pasal seni ni segitu susah nak judge tau, it's very subjective. So kalau you boleh present and you yakin dengan apa yang you present, harap-harap you dapat A+ lah. Tapi kalau you pun tak tahu apa you buat, then itu kurang sikit lah markah dia kan. Some student dia buat benda-benda yang bertindih ya. Dia cakap macam tu tapi orang lain nampak bukan benda macam tu pun, dia benda lain. Hari tu macam last semester ada student design satu logo ya. Kononnya logo pasal bumi tau. Tapi tengok dari jauh nampak macam bangau saja tau dia punya bumi tu. So dia nampak tak jelas lah logo tu. But anyway, nanti kita tengok ya contoh-contoh dia. Jadi ini adalah kita punya tarikh-tarikh penting untuk kursus kita. Jangan lupa isi entrance survey minggu ni atau minggu depan lah bagi yang ada problem you future. So minggu kelima merupakan deadline untuk self portrait. So pastikan anda hantar lah. Jadi minggu-minggu ni adalah minggu-minggu yang kita belajar tentang Adobe Photoshop. Masuk minggu kelima kita masuk ke Adobe Illustrator.
Dekat sini kita akan buat book cover design. Lepas tu hantar dekat sini. Minggu ke-10 hantar book cover design. Lepas tu dot. Finally, film poster. Okay. So 3 projek. Oleh itu, saya akan tunjukkan student kerja-kerja student sekarang. Jadi, projek yang pertama adalah self-portrait. Ini contoh-contoh. Kamu perlu hantar sekurang-kurangnya satu gambar. Contohnya lah. Lepas tu, you kena menggayakan gambar ini mengikut peribadi atau apa yang you rasa menunjukkan karakter kamu lah kan. Sikit. Okey, nampak sekarang dia punya portrait? Nampak tu. Okey, ini dia punya portrait ya. Ini dia punya ni gambar dia, and this is the portrait. So maknanya janganlah ubah sampai tak boleh kenal siapa you. Ini kita boleh kenal, you masih boleh kenal, tetapi dia ada penggayaan lah. Contohnya, ini berbentuk gaya kita panggil pop art. Okey, pop art. Apakah ciri-ciri pop art? Dia perlu ada macam surat khabar ya. Kita macam surat khabar pula dekat sini. Dia ada banyak bintik-bintik berbentuk macam surat khabar, dan juga banyak tampalan-tampalan yang berbentuk montage ya, dan colourful. Ini bukan pakai cakap saja ya. So kalau kita tengok ya, what is pop art? Ini kena ada research lah, itu sebab kena ada research. Kita tengok. So pop art. Kalau kita tengok pop art, ini contoh pop art. So dia ada ciri-ciri pop art dia. Kalau pop art kena ada bintik-bintik macam surat khabar. Dia ada color-color yang berbentuk flat. Dia tidak boleh ada shading. Color-colornya berbentuk flat. Dan juga macam tampalan ya. Macam ni kita nampak ada tampalan-tampalan surat khabar. Tampalan yang montage lah. Ini pop art. Dan juga berbentuk pengulangan ya. Untuk menunjukkan ini adalah seni yang berbentuk cut and paste. Dan juga yang seni yang berbentuk orang-orang kebanyakan, kita panggil mass media ya. Okey. Ini semua pop art. Seni yang datang daripada benda-benda yang berulang-ulang atau datang daripada kilang lah. Yang ni dia punya produk daripada kilang lah. Dia cut and paste saja, berbentuk copy. So you kena kenal lah what is the ciri-ciri pop art ni, baru you boleh buat. So kita tengok balik contoh kerja student tadi. Portrait tetapi berbentuk pop art. Ini contoh dia. So kita tengok satu lagi contoh lagi. This one, ini dia punya gambar asal. Ini dia punya another, ini dia punya apa ni. Mungkin ni juga ada ciri-ciri pop art dia, sebab kita nampak ada bintik-bintik juga. Tapi dia ada pop art macam mix dengan komik pula atau manga pula. Sebab saya nampak ada ciri-ciri manga dia dekat sini ya. Dia komik. Dia yang tadi tu berbentuk surat khabar, yang ni berbentuk komik pula. Okey, mungkin next tengok yang ni pula. Ini gambar asalnya. Tetapi ini portrait dia. Ni mungkin berbentuk knife art. Bentuk macam budak-budak kecil ya. So kena kenal lah. So apakah itu knife art? Kita type dulu. Tidak, knife apa dia punya cara-cara knife art. Knife art ni macam lukisan budak-budak lah. Like this. Macam ni budak-budak punya lukisan, you know. Dia punya line macam tak elok.
line dia tidak berapa elok, and dia punya komposisi berlainan lah. Dia tidak ikut logik ya, dia punya lukisan tu. Contoh macam ni juga saya rasa, this one. Dia macam berbentuk budak-budak lah. And juga ada outline ya, outline yang agak tebal ya. Dia punya outline tu tebal, kita nampak outline dia. Okay, contohnya lah. So you kena pandai articulate lah. Maybe this is your. Tapi boleh improve lagi ya sebenarnya this one. Saya rasa dia boleh improve lagi. Banyak benda dia boleh improve lagi. Kalau nak sama dengan style macam itu. Okay, next. Nah, ini gambar asal. This one also. I think backgroundnya boleh tambah benda lagi. Ini pun macam sedikit macam pop art juga ya. Tapi janganlah semua buat pop art. Semua buat pop art saja. Buatlah benda lain. Mungkin kita tengok yang lain. This one dia mungkin lain sedikit. Ini gambar asal dia. Yang ini lain sedikit. Ini dia berbentuk gaya Cubisme. Okey, jadi kenapa Cubisme? Kita tengok apakah dia punya sumber rujukan dia. Jadi tak boleh suka-suka buat tahu tu sendiri ya. Dia kena ada rujukan dia. Maknanya dia bukannya reka-reka gaya tu. Inilah rujukan dia. Ini semua seni-seni yang berbentuk Cubisme. Maknanya memang ada gaya macam ni. Tengok gaya dia macam mana. Semua berbentuk berbongkar-bongkar kan. Dan juga berpecah-pecah kan. Jadi yang ni dia nampak better a bit lah. Pada saya rasa better than Naif Art tadi lah. Macam Naif Art tadi macam nak kata Naif macam tak habis. Nak kata bukan pun tak habis. Tapi yang ni nampak yes, quite convincing lah. Kalau dia katakan ini Cubisme. Dia nampak quite direct lah. Okay, so ini contoh-contoh dia. Banyak lagi kalau ada masa kita tengok in the future. Untuk projek yang kedua pula, merupakan book cover. Kita tengok book cover contohnya. This one. Okay, ini book cover. Book cover kita design everything ya. Maknanya dia punya muka depan. Ni dia punya backbone. Dia punya tepi ni. Dan muka belakang lah. Komponen yang perlu ada adalah nama penulis, tajuk buku, barcode ataupun some letak international book number atau ISBN dan logo. Ni logo kita, logo MKI. Dan juga skema warna tertentu lah. Yang ni menggunakan skema warna yang suram dan juga yang macam tidak bermaya lah, macam muram lah. Nampak pun macam tak colourful kan, nampak macam kelabu saja kan. Dan juga sinopsis buku ni. Dan juga kena ada grafik sedikit. Grafik ni kau boleh dia berbentuk ikonik atau berbentuk simbol. Kita tak nak dia berbentuk gambar. Untuk projek ni kita tak nak you letak gambar, kita nak you letak vector image atau image yang berbentuk ikon. Mungkin satu lagi contoh atau contoh lain. This one kau boleh kita tak nak because dia berbentuk gambar. Yang ni bentuk gambar. Kalau boleh kita tak nak ni. Tapi yang lain tu okey lah. Ada tajuk. Ni pun tajuk saya rasa problemnya. Ada segi penyusunan. Contohnya dekat sini terlalu rapat je. Dekat sini kita nampak luas. Kau boleh bagi dia balance. Sini okey dia punya ruangnya. Sini janganlah rapat sangat. Ini tu rapat. So ni dari segi susunannya ada problem lah. Inilah bahagian-bahagian yang kita cari untuk potong markah lah. Kalau tidak you dapat A saja. Kenapa you tak dapat A? Kenapa you dapat B? Benda macam ni lah, benda kecil-kecil macam ni.
Lepas tu yang manufactured ni, kalau you tengok, apa problem dia? Manufactured ni. Sekejap Aduh, what's wrong? Ni, apa problem manufactured ni? Dia dah tarik, teks dia dah tarik bagi dia atas. Kau boleh jangan tarik teks. Okay. Bagi dia as original as possible. Jangan tarik gambar, tarik semua, you know. Yesterday I tengok satu ni dekat TV ya. Tayang cerita lama tau. Sekarang kan semua cerita baru ni 16 darab berapa tu? Sekarang cerita sekarang 16 darab berapa ni? Darab 10-nya sekarang dia punya aspect ratio screen kita. Panjang sikit kan? Tapi kalau dulu TV dulu 4 darab 3 dia punya screen dia. So filem lama tu adalah ulang tayang tau. Dalam TV lah semalam saya tengok. Tapi dia pergi tarik. Sebab skrin sekarang 16 darab ni kan. Berapa sekarang saya tak ingat 16 darab berapa. 16 darab 9 kot. Dah panjang kan. So dia tarik. Filem lama tu 4 darab 3. Dia masuk dalam skrin 16 darab 9 ni, dia tarik. So semua muka orang jadi ni. Dah leper lah. Dah gemuk lah muka semua orang jadi. So sebenarnya salah tau. Tapi buat juga dalam local TV. Salah. Tapi kalau kita tengok dekat ni ya, international ya, dekat YouTube dan sebagainya, orang tak tarik macam tu tau. Dia letak juga 4 darab 3, tapi dekat tepi tu hitam lah. Sebab skrin kita sekarang ni panjang kan. Tapi itu cerita lama kan, cerita lama 4 darab 3 kan. Tapi tak apalah, tepi tu hitam lah. Dua tu. Ataupun you besarkan gambar tu, tapi you kena sacrifice lah, you kena korban lah dekat atas tu, you atas dan bawah tu kena cut out lah. Tak ada cara lain dah. Tapi you jangan tarik filem tu. Rosak. Macam tadi I drive datang pun, I nampak ada signboard je, Super Mario punya trailer je. Signboard tu panjang, menegak tau. You know, signboard dekat tepi highway tu, kan panjang menegak kan. Macam mana dia nak screen trailer Mario tu? Trailer Mario tu panjang sebenarnya dekat ikut size cinema kan. So dia kena cut lah. Tak boleh nak buat apa. Dia kena potong lah. So dia tunjuk je lah dekat bahagian tengah tu yang ada action tu. Jadi memang macam tu. Dia kena sacrifice sebab size-nya lain. Tapi jangan tarik Mario tu. Jangan tarik gambar tu. Dia tarik semua, Super Mario tu semua jadi kurus. So itu saya tak boleh faham. Yesterday saya tengok satu local channel tau. Dia screen filem lama, tapi dia pergi tarik. Macam ni lah, manufacture, dia dah tarik. Tu dah jadi lain. Benda-benda lah yang kita akan potong makar lah. Okay, next. Yang ni okey. Yang ni tak guna gambar. Yang ni berbentuk ikonik. Dia tak guna gambar. Yang ni okey. Occupy. Ada logo. Tapi dari segi saya rasa ni terlalu tebal lah dekat sini. Macam pelik lah. Color scheme yang berbentuk warna panas. Okay, next kita tengok. Ada lagi. Yang ni pun okey. Berbentuk ikonik. Berbentuk macam grafik lah. Dia tak ada bentuk macam gambar lah. Di antara nota dan bahasa asing. Yang ni nampak kemas ya. Ada dia punya ni lagi apa ni? Facebook, Instagram, ada apa ni? Alamat, barcode. Yang ni nampak kemas sedikit, professional sikit. Dia punya logo pun very professional. So, I have nothing to say. Oh, ni sudah. Ini problemnya sudah hilang. Dia punya tulang buku dia, tengah-tengah ni sudah hilang ya.
So saya tak tahu berapa tebal buku ni, dan kalau buku ni letak dekat library, orang nak cari macam mana. Sebab tengah ni tak ada teks. So ni benda-benda yang kita carilah untuk potong markah kan. Yang barcode ni pun, kalau boleh barcode dia punya background kena warna putih lah. Senang orang nak scan kan. Kalau warnanya, bukannya tak boleh, tapi tu biasanya warna putih lah, senang orang nak scan kan. Ini pun saya rasa teksnya terlalu besar lah dekat bawah ni. Sepatutnya ada sinopsis buku lah, tapi tak ada sinopsis, dia letak hak cipta ni besar-besar pula. So banyak benda tak lengkap ya dalam sini ya. Okay, finally sebab masa tak cukup, kita tengok ni pula. Oh tak, ini dia punya cara kerja lah. Okay, ni yang sudah siap. Ini okey tak? Boleh lah. Okay. Walaupun atas ni saya rasa terlalu kosong lah. Atas ni kenapa kosong sangat? Saya rasa kotak ni kena naik atas sikit lah. Lepas tu try to add something. And pelik lah. Normally yang ini adalah dia punya heading ya. Sepatutnya heading lebih besar daripada dia punya body text lah. Tapi body text lebih besar daripada heading. So agak pelik lah. Okay, logonya ada. Apa lagi? Dia punya nama penulisnya hilang dekat depan sini ya. Sepatutnya ada nama penulis dekat sini. Walaupun sini sudah ada, tapi better dekat ada lah. Saya rasa logo tak perlu kot dekat sini. Okay, satu lagi. Okay, yang ni okay. Cuma boleh improve ya dari segi sini. Macam ni kita tak boleh nak baca tau. Okay. Tak boleh nak baca. Part dekat sini. Bukan tak boleh lah, susah nak baca lah. So sepatutnya kalau nak solve problem ni, kena ada another panel dekat belakang sini. Tapi panel tu, sebab kalau you letak flat color, dia akan tutup kan the pokok dengan rumah ni kan. So mungkin you letak satu panel yang berbentuk transparent. Satu panel putih, satu kotak putih di belakang teks ni yang berbentuk transparent sedikit. So at the same time kita nampak apa ni, dia punya rumah dengan pokok ni secara kabur. But at the same time kita nampak juga teks dia. So itu cara kita nak selesaikan problem ni. Yang ni kita nak terlalu ni lah, sini kita tak nampak. Teksnya kita tak nampak. Okay, so itu contoh dia untuk buku. Desolasi. Contohlah poster design. Di antara benda-benda yang komponen yang diperlukan, contohnya klasifikasi filem PG-13. Finas kalau local production. Lepas tu company dia. Lepas tu di Pawagam 8 Disember dengan nama-nama pelakon kan. Tapi ini semua tak wajib lah. Yang wajib kena ada company, nama pelakon, nama syarikat, tajuk. Tajuk ni perlu ada rekaan je. Rekaan teks ya. Tidak boleh type saja. Perlu reka. Lepas tu kena ada watak kamu lah. Kamu sebagai salah satu wataknya. Yang belakang ni mungkin guna AI sedikit, you nak generate kan. Ataupun you nak gunakan muka you tetapi you nak generate baju yang you pakai tu. Tapi biarlah nampak realistik lah. Jangan nampak fake sangat lah. Kadang-kadang nampak hari ni orang generate muka dia. Kita tengok, kita tahu bukan muka dia pun, muka orang lain.
Tapi kita tahu dia generate daripada muka dia. Sebab kita nampak sedikit macam muka dia, tapi sedikit macam muka orang lain. Janganlah sampai macam tu. Kalau macam tu sudah fail lah, you guna AI. Okay, next. Ni dia ada tunjuk sedikit gambar asal. Dia tunjuk macam mana dia guna gambar asal tu untuk dijadikan poster ya. Ni kita macam rom-com lah, romantic comedy lah kan, genre dia kan. So ada design teks cinta kilang kasut kan. So yang belakang-belakang ni kita nampak dia guna AI lah. Tapi tak apa, dia dapat merge dengan gambar dia kan. That's why you tidak boleh generate 100%. Cuba buat pergabungan ya. Satu lagi, mungkin kita tengok this one. Ni dia kind enough to show ya, dia punya sebenarnya wajib pun dah improve sedikit, lepas tu jadilah this one, dia punya poster design. Tapi kena explain lah, ini cerita apa ni, cerita time travel ke cerita apa? Kalau time travel mungkin lah, because ini zaman sekarang kan, zaman 2026 kan. Lepas tu dia travel pergi zaman, entahlah zaman dulu ke macam mana ni kan. Ke it's a fantasy world. Dia kena buat cerita sikit lah. Kalau ni nampak convincing sikit. Ini dia punya rujukan lah. Dia kata ini adalah dia rujukan. Tapi ini nampak convincing sikit. Ini nampak macam genre filem-filem sejarah lah. Historical drama lah kan. So kita nampak dia pakai pun very, walaupun not exactly zaman dulu, tapi dia punya kod-nya, pakaian dia punya sekurang-kurangnya macam zaman dulu lah. Tapi sini less convincing lah. Ini nampak macam zaman sekarang. Sebab baju tradisional tapi pakai tudung ni zaman sekarang kan. Ni nampak less convention lah. Melainkan kalau dia letak rambut palsu dengan dia punya sanggul-sanggul tu, ataupun dengan selendang tu, baru nampaklah macam lama sikit lah kan. So orang dulu-dulu dia pakai selendang ataupun dia pakai sanggul kan, dia tak ada pakai tudung macam ni kan. Dan mungkin convincing sikit lah, tapi tak apalah. Tengoklah macam mana dia argue kan. Kadang-kadang ini dunia fantasi ke, dia travel back in time kan, itu okey lah kan. Tapi kalau kata ini adalah zaman dulu, ni tak convincing lah. So kadang-kadang you kena pandai articulate. This one is another, ni gambar asal dia. One of the gambar asal. So dia cuba nak combine dengan ni, tapi tak. Yang ni macam dari segi color okey, tapi tak nampak sangat lah dia punya fokus dia. Sebab bawah bayang-bayang dia lagi besar daripada dia je. Dan kita dah lose focus dah. Kita tak tahu mana watak utama dia. Adakah watak cerita ni pasal orang yang berwarna hitam ni ke pasal dia? Saya rasa poster ni boleh improve kalau dia besarkan diri dia sedikit. So baru kita tahu sebenarnya dia lah watak utama kan. Lepas tu yang bawah ni tak nampak juga. Dia punya teks tu putih. Teks putih. Okey, macam mana nak selesaikan problem ni? Teks ni sepatutnya dia, sini kena ada shadow lah. Teks ni sepatutnya ada shadow baru nampak. Ini tak ada shadow. Kalau tak ada shadow, susahlah kita nak baca apa yang ada dekat sini. So benda-benda kecil macam ni lah yang boleh menyebabkan kehilangan markah yang sebenarnya. Okay, so akhirnya kita tengok ni, nanti habis pun. Ini dia punya rujukan. Tapi kerja dia mana? Ini dia punya gambar. Tapi kau boleh tak nak macam ni lah. Macam tak jelas saja.
Lepas tu dia punya kerja mana? Ada ni kerja dia. Mungkin boleh lah. Boleh tak kita terima? Mungkin boleh lah kan? Mungkin boleh tak? Saya kita tak nampak kita punya pelakon kita. Kita tak nampak siapa yang melakon filem ni. Kita nampak belakang saja. Yang belakang ni pun macam gelap sedikit je. Mungkin lah, mungkin boleh lah kan. Nak bagi suspend kan. Cerita hantu kan. Masuk dalam hutan banyak benda kan. Tapi you kena pastikan you terkenal lah. Kalau tidak, orang pun nak ke tengok filem ni. Salah satu kriteria, kita tengok poster tu, kita kena rasa nak tengok filem you. Kalau tidak, filem poster you fail. Ini pun satu-satu lagi contoh. Okey, ini gambar dia. Lepas tu dia nak buat ini. Ini macam pun nampak macam kalau boleh kena yakin sedikit lah. Ini macam tak yakin saja. Sebab gambar poster ni dah jadi kartun. You know? Dah jadi kartun. So nothing about him dalam poster ni. Ini dia punya rujukan. Ada rujukan. Satu lagi masalahnya, orang dekat belakang ni dia kartun. Tapi yang this one dia nampak macam real pula. Dia tak blending lah. Okay, anyway, it could be better lah. It could be better. Ni pun mungkin. Tapi pelik lah, tiba-tiba ada ikan dekat sini ya. Siapa nama ni dah? Datuk Vida kan? Pelik lah filem ni kan. Tiba-tiba ada Ultraman, ada Duyung. Lepas tu ni tiba-tiba dekat belakang dia. Aku pun tak tahu apa dia buat dekat belakang dia kan. Nampak pelik kan. Foreshadow. Foreshadow yang teramat foreshadow lah. Macam agak muram ni ya. Macam tak ada color sangat ya. I think boleh lah, it could be better lah sebab ini nampak macam dia tak ada dia tak menonjol tau. Walaupun kita nampak yes ada tajuk ni pun tak banyak design ya, macam type saja ya. Lepas tu saya rasa color ni boleh kuatkan lagi kot. Sebab dia nampak macam tak macam poster filem lah this one. Anyway, okay. So ini contoh-contoh dia ya. Tetapi sepanjang kursus ni, kita ada juga ya exercise atau latihan-latihan yang kecil lah. Contohnya macam Kampungku, Syurgaku. Ini merupakan satu latihan melatih gerakan tangan kamu ya. Cara kamu melukis ya. Ini contoh. Ini kalau sempat kita buat next week lah. Ini cara you melukis dengan komputer. Ini contoh-contoh lah. Logo design juga merupakan salah satu projek dalam kelas. Contohnya ini logo design dia. Kalau boleh kena bagilah logo-logo yang agak moden. Logo tadi tu macam logo-logo yang ni lah. Macam agak lama lah. Ini pun agak lama juga. Macam 80-an punya logo. Bagilah logo-logo yang very contemporary. Macam yang ini pun okay. Ini modern sikit. Walaupun ada ni lah dekat tengah-tengah ni macam rasa macam tak yakin saja. Buatlah logo-logo macam apps punya logo kan. Ada tak logo yang ini pun saya nampak very macam 90-an punya logo ya. Kan itu buat logo-logo yang agak contemporary atau agak modern. Ni okey sikit. Logo yang senang dikenali dalam kita punya phone ya. Ni pun okey, you know. Ini yakin kuat, teguh.
very define dia punya line tu. So kalau guna dalam phone senang kita nak tengok. Yang ni saya rasa susah, especially part dekat tengah-tengah ni. Nak kata ni sempadan tidak, nak kata nak melekat pun tidak. Yang ni yang problematic. This one pun itulah, adakah belakang ni sebahagian daripada logo dia kan? Di manakah sempadan logo ni? So tak jelas. Sebab belakang ni pun ada colour tau. Cuba bayangkan logo you dalam handphone. Macam mana dia punya sempadan dia? Kalau kita tengok handphone, kita nampak kan pelbagai logo-logo kan yang ada kat kita punya handphone tu. Pelbagai bentuk kan. Ada yang bentuk 4 segi. Ada yang bentuk letter kan. Huruf kan. Ada yang berbentuk binatang, you know. Ada yang berbentuk lencana, you know. Kita punya phone kan, kita boleh nampak macam-macam logo kan. So ni manakah sempadan dia? Adakah dia berbentuk petak ataupun berbentuk air? So kita tak jelas sangat dekat sini. Walaupun colournya semua okey. This one pun okey, this one agak nice juga. Alright, so ni contoh-contoh ya. Tanpa membuang masa, saya rasa itu saja. Nanti next week kita tengoklah apa yang kita boleh buat. Dan setiap kali ya kita mulakan satu projek baru, saya akan tunjuk jugalah kerja-kerja senior kamu yang lepas supaya kamu boleh improve lagi dan juga ada boleh membuat rujukan lah daripada kerja-kerja mereka lah. Thanks for joining. Terima kasih. Kita jumpa next week. So untuk minggu ni pergi tanyalah senior macam mana nak dapatkan software kan, kalau you nak buat dekat rumah lah. Kalau tidak, kita punya computer lab buka setiap hari ya, dari pukul 8 sampai 8.30 sampai pukul 4.30 macam tu lah. So you boleh masuklah dalam lab tu buat kerja you apabila lab tu free lah. Biasanya saya rasa lab tu free je. Kalau tak ada kelas, you boleh masuk cakap dengan abang tu, Abang Bob dengan Zafran dekat situ. Dua staff teknikal kita, bagi tahu dia kita nak buat kerja. You masuklah, you buat kerja you. Itu okey. Bagi tahu mereka sahaja. Kalau you nak buat dekat situ lah. Kalau you nak buat dekat rumah saja, pergilah. Tanya sini macam mana nak download software tu. Okey? So kalau tak ada, itu saja. Kita jumpa next week dekat Mak Mau ya. Thank you. Bye-bye. Thank you, sir.